Video kali ini saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita buat kubis goreng ala mamak menggunakan Thermomix. Jom kita buat. Mula-mula masukkan bawang besarnya dihiris, masukkan bawang putih, masukkan cili kering, masukkan sedikit biji sawi, masukkan daun kari, masukkan minyak masak. Tutup dan tumis selama 3 minit suhu 120 speed 1. Dah siap? Kep daun guna spatula. Kemudian masukkan kubis yang dipotong memanjang. Masukkan sedikit carrot. Masukkan garam secukup rasa. Masukkan sedikit serbuk kunyit, tutup dan masak selama 5 minit suhu 120 reverse speed 1. Dah siap! Mudah kan? Sedia untuk dihidangkan. Selamat mencuba. Bye.